orang yang dah dewasa ni, bila dah terikat dengan kerjaya dan sumber pendapatan, dan kena ada anak bini yang kena dia support oleh sumber pendapatan tu, untuk ini ni susah. Maknanya dia kata, aku kan tak percaya betul-betul, tapi aku dah kena jaga anak isteri aku ni kan. So kalau aku nak berjuang benda tu, macam mana aku, so tu yang macam, sebab tu dia bayangkan pemuda yang belum ada apa-apa ni, biasanya those are the one yang first to grab benda tu lah, sebab dia belum ada conflict of interest apa semua. Dan yang paling yang semangat meluap-luap ni biasa pemuda juga. Dan bila dia kata inilah dia, yang akan turun demo ke, yang buat benda ni kan. Dan yang willing to go the extra mile with all the difficulty, hardship apa semua tu, generally tu orang muda tu lebih. So sebab tu Albana kata naturally ni ciri-ciri pemuda. Dan sebab tu pemuda lah yang kena. Sebab tu dia kata, sebab tu dalam sejarah manusia ni balik-balik yang ini kebangkitan yang berlaku, akan ada pool pemuda yang agak signifikan di situ, naturally speaking, kat mana-mana lah. Dan dia cerita kalau Ilyas Syabat tu sebab dia Ilyas Syabat ni kepada pemuda, so dia address pemuda. Islam ni kalau dia nak bangkit, dia perlu empat-empat ni juga. Kalau semua kata betul-betul kan, tapi ikhlas tak cukup, semangat tak ada, nak berkorban tak boleh, takkan naik kan. Sebab tu dia cakap pemuda yang paling patut kena bangkit lah, sebab dia orang yang naturally ada benda ni. Tu biasanya orang baca tu dia simplifikasi pemuda, walaupun Albana dia taklah mula dengan ni ciri pemuda. Dia sebenarnya cakap ni ciri-ciri yang prerequisite kepada kebangkitan satu gagasan. Lepas tu dia cakap naturally ciri-ciri ni memang dah embedded dalam pemuda, cuma je kadang-kadang benda ni dia allocate kepada benda yang tak berfaedah lah. Dia nak kata berfaedah ke, maknanya kadang-kadang ada orang yang benda ni di kelab bola, sanggup spend banyak, faham tak? Dia macam menu juga, kalah pun tak apa, insya-Allah akan menang. Tak tahu, dia macam embedded dalam tu, dan sebab tu sanggup apa, tiket GC mahal lah, tiket banyak, faham kan? Dia sifat ikhlas tu kita macam bersungguh lah. macam dia tak mudah dia bersungguh lah, dia dah percaya, lepas tu dia bersungguh dengan idea tu. Bersungguh ni kat Zilih Hamzah. Ikhlas ni sebelum tu, maksudnya macam bila dia yakin benda tu, tak ada orang boleh beli dia. Macam tu. Terbeli lah dengan dia tu. Maksudnya tak ada orang boleh kata. So bila kata-kata ikhlas ni, dia tak terinfluence dengan aspek lain kan. Macam orang kata, kan aku orang nak perli dalam Facebook. Dia macam dia aku pure kat sini, aku bukan sebab ada agenda aku. So that's the term yang digunakan lah.